Hai, kenapa tangan Linda luka? Sebab Linda jatuh masa main. Jangan risau, Dr. Yen akan rawat Linda. Nampaknya tangan Linda cuma ada luka kecil saja. Hati-hati ya Linda. Lain kali jangan bagi tangan cedera lagi. Jom balik rumah Linda. Itu Ibu Linda ke? Macam pernah nampak muka dia. Bersedia ya Linda, hari ini kita akan dapat banyak duit. Ibu, boleh tak Linda tak nak buat ni? Sebab Linda rasa bersalah. Tak boleh, Linda kena ikut cakap ibu. Linda perlu pura-pura sakit, kita tipu orang ramai dan minta derma. Hah? Ni kan Ibu Linda? Tolong derma duit, anak saya kemalangan dan tangannya patah. Kami perlukan duit untuk buat pembedahan. Kemalangan, pembedahan, tapi tangan Linda cuma luka kecil, tak perlukan pembedahan pun. Terima kasih semua bagi duit, cepat derma banyak lagi. Yen rasa Ibu Linda suruh Linda berlakon cedera supaya orang rasa kesian dan bagi duit. Yen kena telefon polis. Jangan bergerak, awak ditangkap sebab paksa anak buat benda salah dan tipu orang ramai. Tolonglah jangan tangkap saya. Awak ikut saya ke balai polis sekarang. Tapi kalau Ibu Linda masuk penjara, siapa nak jaga Linda? Jangan risau. Mulai hari ini, Yen akan jaga dan tinggal bersama Linda. Terima kasih sudi jaga Linda. Macam mana? Korang setuju tak kalau Yen jaga Linda?